Kadang-kadang kita tahu benda tu penting, kita tahu kita kena buat, kita pun memang nak buat, tapi kita tetap tak buat. Bukan sebab tak tahu pun, bukan sebab tak peduli, tapi macam tak boleh nak mula kan. Kita boleh duduk fikir pasal benda tu, boleh rasa bersalah sebab tak buat, boleh fikir nanti aku buat, tapi akhirnya tak buat juga. Ini antara struggle yang boleh berlaku pada orang dengan ADHD. Dan yang paling penat, kita sendiri pun tak faham kenapa kita jadi macam ni. Sebab yang kepala kita memang nak buat. Jadi kalau kita memang tahu benda tu penting, kita memang nak buat, kenapa susah sangat kita nak mula? Kadang-kadang bila kita tengok kerja tu, kita nampak macam banyak sangat benda kena buat. Kita belum buat apa-apa pun lagi, tapi dalam kepala dah mula fikir macam-macam. Nak mula dari mana, nak buat yang mana dulu, kalau tak siap macam mana, nanti banyak kerja lagi. Dan akhirnya otak kita ni dah rasa penat sebelum kita mula pun. Sebab tu kita cari benda yang lebih senang biasanya. Kita buka phone, kita scroll TikTok, kita tengok YouTube, cek WhatsApp. Kononnya nak rehat sekejap lah kan, tapi rehat 5 minit tu menjadi setengah jam. Lepas tu kita tengok balik kerja kita tadi, masih tak buat. Dan masa tu pula rasa bersalah pula datang kan. Kenapa aku tak buat lagi? Aku tak tahu benda ni penting. Aku dah janji nak buat, tapi esok benda yang sama jadi lagi. Inilah antara struggle yang boleh berlaku pada orang yang dengan ADHD ni lah. Bukan sebab kita tak tahu apa yang perlu dibuat, bukan sebab kita tak nak buat, tapi proses nak mula tu menjadi sangat susah. Dan kadang-kadang bila kita dah berjaya ambil langkah pertama, kita baru sedar tak susah mana pun sebenarnya. Sebab kadang-kadang yang paling berat bukan kerja tu, yang paling berat ialah nak mula tu. Betul tak? Kalau setuju dengan saya, jom subscribe, kita kongsi sama-sama apa struggle orang yang ada ADHD ni.